Pilihan dari hati seorang ibu. Dulu saya ingat merdeka hanya tentang sejarah. Tapi bila jadi ibu, saya mula nampak lebih dari itu. Bila rezeki berputar dalam kalangan kita. Cepatnya sampai. Wah! Ingat ya anak-anak, merdeka sebenar bermula dari pilihan harian kita. Inilah dikatakan merdeka bila kita bebas untuk menyokong sesama sendiri. Kemaskan bungkusan produk Muslim ni. Inilah dikatakan kemasnya bungkusan, kemas juga perjuangan. Inilah simbol produk Muslim kita ini mampu berdiri setanding dengan jenama produk lain. Banyaknya barang ibu beli. Semua ni barang yang kita guna. Bihun, garam bukit, garam halus, cili kisar, mi kuning. Dan ibu paling suka bungkusan yang ini. Sangat rapi dan ada ice pack. Macam inilah cara kita membantu usahawan tempatan berkembang, memperkasa identiti dan jati diri bangsa. Kerana pilihan kecil setiap hari akan membina asas kebebasan ekonomi yang sebenar. Ingat merdeka, ingat Muslim ya anak-anak.